Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni Mama nak pergi dekat Papa, dekat hospital. Papa baru lepas operate. Tapi Mama tak tahu apa cerita Papa lagi sebab Papa tak WhatsApp pun. Mama WhatsApp pun Papa tak balas lagi. Jadi jom kita tengok Papa macam mana. Harap-harap semuanya berjalan lancar. Mama pun dah lepas beli nasi anak-anak semua. Mama hantar bagi kat diorang nasi dulu. So Mama tinggal kejap kat diorang. Diorang okey je duduk kat rumah main game. Hari ni hari cuti kan. Okay, jom kita beli nasi anak. Okay, jadi sekarang dah sampai rumah Mbah. Mama nak hantar nasi untuk kakak dengan Kisha. Dia orang tidur rumah nenek hari ni. Lepas ni Mama nak pergi hantar nasi dekat Mel dengan Cem pula. Lepas tu baru kita pergi dekat Papa. Okay, sekarang Mama ada dekat Mary Brown. Mama nak belikan Papa punya bubur ayam dengan fish and chip. Jadi Mama beli je dua-dua sebab benda tu dia boleh tahan lama. Kalau Papa tak makan sekarang, petang ke malam masih boleh makan kan. Jadi kita tunggu siap kejap. Sekarang Mama dah pun sampai dekat hospital Papa. Jom kita bawa naik makanan-makanan Papa. Sini ada apa? Ada fish and chip, bubur dengan Mama punya burger, air oren. Okay, jom kita naik. Mudah-mudahan Papa okey dekat atas. Sebab Mama memang belum dapat lagi WhatsApp Papa. Kita tak tahu apa cerita Papa. Jom kita tengok. Okay, Mama lintas jalan tadi. Lepas tu dah kena jalan kaki. Aduh, penat guys. Panas hari ni. Sekarang dah tengah hari. Okay, jom masuk. Cari bilik Papa. Kita cari bilik Papa. 416. Okay, ni bilik Papa. Ni Papa dia sharing dengan orang. Sebab bilik single habis. 416. Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Papa tak sedar lagi ke? Patutlah senyap je Papa tak reply apa-apa. Sebab Papa tak sedar lagi guys. Mama tak tahu Papa habis operate tadi pukul berapa. Tapi jom kita tunggu Papa. Okay, ni kaki Papa ni orang operate tadi. Kaki belah kanan untuk pukul lali. 11 minutes later. Okay guys, Papa dah sedar. Papa tengah makan. Hai, Alhamdulillah dah selesai operation. Tapi sekarang ni masih dalam kebas-kebas lagi. Tapi mulut tak kebas. Mulut boleh makan. Terima kasih Mama bawakan Papa punya makanan kegemaran. Fish and chip. Papa dapat lauk hospital, lauk ayam. Tapi Papa makan dengan fish and chip Mama beli tadi. Ayam tu keras lagi kan. Betul, kaki Papa masih tak rasa. Kepas-kepas. Mula-mula doktor nak bius satu badan. Tapi Papa minta separuh badan. Jadi dapat separuh badan. Papa pun baru sedar. Kita terus makan. Sebab ada ubat yang kena dimakan. Apa ni? Ni ubat kurang bengkak dengan tahan sakit ni. Kurang bengkak tahan sakit. Okay guys, makan dulu. Okay guys, Papa dah sedar-sedar tengah makan. Enak juga dia punya air. Mama nak pergi bilik air Papa sekejap. Kopi. Air kopi O Papa. Kopi O ais kat bawah.
Makan buah papa. Papa tak nak makan temikai. Kaisan sebenarnya. Jus penuh ni dia kita punya kaisan. Lepas tu kita ada Papa buat konten papa, mama buat konten mama. Kita bernafas melalui mesin pernafasan. Seram dengan ni. Tapi kita ada pilihan. Okay guys, sekarang minum petang. Minum petang papa rapat ni. Apa ni mantau Kuih. Cantik. Dengan air coklat. Tapi papa tak nak, mama yang makan. Nak pilih lemon ke? Papa nak pau guys, pau. Nak pau ayam. Bismillah. Okay guys, sekarang mama dah balik daripada melawat papa. Mama duduk kat sini tadi daripada pukul 12 sampai ke petang. Dah nak maghrib dah gelap dah. Jadi keadaan papa, dia masih sakit lah sebab baru lepas operate kan. Cumanya dia cakap yang lepas masa mula-mula jatuh tu, dia menyesal lah tak buat. Sebab dia dah mula-mula jatuh, lepas tu dia biar dalam masa seminggu. Dalam masa seminggu tu dia dah rasa kurang sakit lah, dah tak sakit sangat. Tiba hari ni lepas seminggu dia operate balik. Jadi dia punya sakit tu jadi macam mula-mula balik. Jadi dia 2 kali sakit. Yang lepas sakit jatuh, dia dah baik sikit. Ini dia mula balik sakit. Tapi tak apalah, mungkin ada hikmah dia. Lepas tu kita harap papa pun dapat keluar dengan cepat lah. Tadi mama tengok kaki papa tu dia tak ada simen pun. Dia just balut pakai bandage je kan. Sebab agaknya ada jahitan kan, dia operate nak masuk skru tu ada jahitan. Jadi tak boleh nak simen lah agaknya kot kan. Tapi papa dia nak simen lah sebab bagi kaki tu diam. Baru dia cepat baik. Kalau gerak-gerak dah lah kat buku lali kan, dia selalu gerak-gerak lah. Jadi mama rasa mungkin doktor tak simen. Mungkin lepas ni doktor akan letak plate ke atau apa-apa, lepas tu bandage. Macam tu je lah. Jadi kita boleh buka bandage tu untuk kita dressing luka ke apa. Mama pun tak pasti sebab tadi tunggu juga doktor datang. Daripada papa habis keluar operation tu sampai ke mama nak balik tadi, doktor pun tak datang-datang. Jadi mungkin besok lah papa tanya doktor. Jadi kita pun tak tahu papa boleh balik bila apa semua. Mama harap cepatlah proses penyembuhan papa tu seperti yang papa nak. Lepas tu mama pun harap perjalanan mama balik ni lancar. Sebab sekarang orang dah cuti. Kalau mama tengok highway tadi, mengalir ke utara dia dah jam. Jadi mama harap mama balik ni pun traffic light sentiasa hijau, tak jam. Sebab balik ni selalu daripada Rawang nak balik ke Sungai Buaya tu dia akan jam. Jadi itu sajalah cerita mama pada hari ini. Doakan kesembuhan papa secepatnya. Jadi terima kasih. Bye-bye. Lupa. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Tadi tak bagi salam. Bye.